Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari grup 9 akan membentangkan berkenaan dengan tajuk kajian tindakan kami iaitu Grammar Plate, iaitu salah satu inovatif interaktif dalam pengajaran bahasa Inggeris sekolah rendah. Ahli grup kami terdiri daripada 6 orang iaitu Muhammad Anas Tarmizi, Muhammad Irfan Farhan, Muhammad Najmi, Nurul Najah Nabila, Nik Nur Syalihah dan juga Nurul Izzati. Kajian ini dijalankan bagi menangani isu penguasaan tata bahasa yang masih rendah dalam kalangan murid sekolah rendah. Dalam konteks pembelajaran abad yang ke-21, pendekatan tradisional dilihat kurang efektif kerana ia tidak merangsang minat dan penglibatan pelajar langsung. Oleh itu, kami memperkenalkan Grammar Plate iaitu salah satu inovasi yang berbentuk permainan interaktif yang bertujuan meningkatkan penglibatan dan juga motivasi pelajar dalam memahami serta menggunakan tata bahasa dengan lebih berkesan. Kajian ini juga dapat memberi tumpuan khusus kepada murid tahun 3 dengan pelaksanaan selama 4 minggu. Seterusnya, pengajaran tata bahasa sering dianggap membosankan kerana kaedahnya yang terlalu bergantung kepada buku teks dan juga latihan yang berulang. Ini mungkin menyebabkan murid hilang minat dan tidak dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan yang sebenar. Sehubungan dengan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menggesa agar pengajaran ini dijalankan secara lebih kreatif, berasaskan teknologi dan juga interaktif. Dan ianya, Grammar Plate muncul sebagai salah satu solusi kepada keperluan ini. Ia ialah permainan papan digital yang menggabungkan elemen visual, aktiviti berkumpulan dan maklum balas segera dengan harapan ianya dapat menjadikan pembelajaran tata bahasa yang lebih menyeronokkan dan juga bermakna untuk murid. Seterusnya berkaitan dengan refleksi amalan pengajaran lalu. Berdasarkan pengalaman pengajaran, kami mendapati kaedah seperti pengulangan, kad imbas dan juga parallel talk dapat membantu dalam membina asas komunikasi murid. Namun, kaedah tersebut masih kurang menarik untuk murid bermotivasi rendah. Kajian lalu menunjukkan bahawa pembelajaran berbentuk permainan ni ianya dapat meningkatkan lebih tumpuan dan juga pemahaman pelajar terhadap tata bahasa. Justru, Grammar Plate ini diperkenalkan bagi menambahkan lagi elemen interaktif dan juga gamifikasi dalam bilik darjah. Ia berfungsi sebagai salah satu alat bantu yang membolehkan murid belajar secara visual, kolaboratif dan juga aktif, dan ianya selaras dengan pendekatan pembelajaran abad yang ke-21. Baik, beralih kepada fokus kajian dan objektif. Fokus kajian ini adalah untuk membantu murid memahami konsep tata bahasa dan juga kosakata secara lebih mendalam serta mengaplikasikannya dalam komunikasi harian. Grammar Plate dipilih sebagai medium utama kerana ia merangsang pembelajaran melalui kaedah kuis interaktif dan permainan. Objektif umum kajian ini ialah untuk menilai sejauh mana keberkesanan Grammar Plate dalam meningkatkan penguasaan tata bahasa pelajar. 3 objektif khusus pula ialah yang pertamanya ialah untuk menilai penguasaan tata bahasa dalam kalangan 16 murid tahun 3 Azam melalui penggunaan Grammar Plate supaya sekurang-kurangnya 12 murid dapat membina 5 ayat SVO dengan betul. Manakala untuk poin yang kedua pula ialah untuk mengukur motivasi belajar tata bahasa dalam kalangan murid tahun 3 Azam menggunakan aktiviti Grammar Plate secara kolaboratif supaya sekurang-kurangnya 80% murid dapat mencatat skor minimum motivasi melebihi 3.5 dalam skala Likert. Dan terakhir sekali ialah dapat menganalisis kefahaman subject verb agreement dalam kalangan murid tahun 3 Azam melalui kuis Kahoot supaya 75% murid mencapai 70% ke atas dalam ujian POS. Seterusnya, kita beralih kepada sasaran kajian. Kajian ini melibatkan 16 orang murid tahun 3 Azam yang bertempat di Sekolah Kembasaan Intan Perdana iaitu di Port Dickson, Negeri Sembilan. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator untuk mengendalikan aktiviti tata bahasa menggunakan Grammar Plate dalam kelas selama 4 minggu. Aktiviti ini dirancang untuk membina kefahaman struktur ayat bahasa Inggeris melalui pembelajaran yang menyeronokkan dan kolaboratif. Murid bukan sahaja dapat belajar secara visual dan aktif, malah mereka juga diberi peluang untuk berfikir secara kritis, bekerjasama dan juga dapat membina ayat dengan lebih tepat. Dan melalui ini, pendekatan ini saya yakin diyakini mampu untuk meningkatkan lagi motivasi serta penlibatan murid dalam pembelajaran tata bahasa.
Assalamualaikum, nama saya Nur Najah Nabila. Saya akan terangkan secara ringkas tentang tinjauan awal yang telah kami jalankan sebelum melaksanakan intervensi grammar plate. Tujuan utama tinjauan ini adalah untuk mengenal pasti lebih awal masalah ataupun cabaran yang berlaku dalam PDPC Tatabahasa Bahasa Inggeris. Kami ingin tahu sejauh mana murid memahami topik tatabahasa, sama ada mereka berminat ataupun tidak, dan bagaimana mereka melihat kaedah pengajaran yang digunakan sebelum ini. Dalam tinjauan ini, kami gunakan dua kaedah pengumpulan data. Yang pertama ialah soal selidik yang diberikan kepada murid-murid tahun 3 dan yang kedua ialah temu bual bersama guru Bahasa Inggeris tahun 3. Melalui kaedah ini, kami dapat kumpulkan maklumat daripada dua perspektif, iaitu daripada murid sendiri sebagai penerima PDPC dan juga daripada guru sebagai pelaksana PDPC. Gabungan dua sumber ini sangat membantu kami untuk mengenal pasti fokus sebenar kajian dan merangka intervensi yang sesuai. Untuk instrumen kajian, kami mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan menyeluruh dalam fasa tinjauan awal ini. Kami gunakan dua instrumen kajian. Yang pertama ialah soal selidik yang diberikan kepada 16 orang murid tahun 3. Soal selidik ini menggunakan skala Likert mata dan disusun khas untuk mengukur tahap motivasi murid, kefahaman mereka terhadap tatabahasa dan juga persepsi awal mereka terhadap cara pengajaran yang sedang digunakan. Soalan-soalan dalam borang ini memang dirangka ringkas dan sesuai dengan tahap pemahaman murid. Contohnya seperti saya suka belajar tatabahasa atau saya rasa susah nak faham apa yang cikgu ajar. Instrumen kedua pula ialah temu bual separa berstruktur bersama guru Bahasa Inggeris tahun 3. Temu bual ini lebih terbuka dan kami tanya soalan seperti cabaran yang dihadapi guru semasa ajar tatabahasa, kaedah yang digunakan serta pandangan guru terhadap bahan bantu yang lebih kreatif, contohnya seperti grammar plate. Gabungan kedua-dua instrumen ini sangat penting sebab kita boleh dapat dengar suara murid dan pada masa yang sama faham pandangan guru secara lebih mendalam. Assalamualaikum, saya Muhammad Nazmi bin Zulkifli. Baik, untuk slide ini saya akan terangkan bagaimana data dikumpul dalam fasa pra-intervensi ini. Pertama sekali, soal selidik akan diberikan kepada 16 orang murid tahun 3. Soal selidik ini diadakan secara manual dalam kelas dan murid ini akan isi dengan bimbingan kami supaya mereka betul-betul faham maksud setiap pernyataan. Kami ambil masa yang sesuai iaitu selepas PDPC supaya murid dalam keadaan tenang dan boleh beri jawapan yang jujur. Seterusnya, untuk temu bual bersama guru, kami gunakan format separa berstruktur. Maksudnya kami dah sediakan senarai soalan tapi masih beri ruang untuk guru kongsikan pandangan secara terbuka. Temu bual ini dijalankan secara bersemuka dalam persekitaran yang santai supaya jawapan yang kami terima lebih autentik dan telus. Data dari soal selidik ni kemudiannya dianalisis secara kuantitatif, manakala temu bual guru dianalisis secara kualitatif menggunakan kaedah tematik. Yang pertama, bagi soal selidik murid yang bersifat kuantitatif, kami dapati bahawa minat murid terhadap tatabahasa agak rendah dengan skor min hanya 2.25. Ramai murid juga menyatakan bahawa mereka sukar faham apa yang diajar dan rasa kurang yakin bila perlu bercakap bahasa Inggeris menggunakan tatabahasa yang betul. Selain itu, murid juga anggap PDPC tatabahasa ni kurang menyeronokkan. Tapi, apa yang menariknya, mereka beri respon yang positif terhadap aktiviti berasaskan permainan yang menunjukkan kita masih ada ruang untuk pembaharuan dalam pendekatan PDPC ini. Yang kedua, dari segi temu bual bersama guru yang kami jalankan analisis secara kualitatif menggunakan pendekatan tematik. Antara tema utama yang dikenal pasti termasuklah cabaran PDPC seperti murid cepat bosan dan lemah asas ayat. Yang kedua, motivasi murid yang rendah. Yang ketiga, pendekatan PDPC tradisional yang kurang berkesan.
Dan yang keempat, pandangan positif terhadap penggunaan grammar plate. Okey. Guru percaya bahawa bahan bantu seperti grammar plate ni boleh bantu murid faham dengan lebih baik kerana ia lebih visual, menyeronokkan dan lebih sesuai dengan tahap pemikiran murid. Jadi secara keseluruhannya, kedua-dua data ini mengesahkan bahawa memang ada keperluan untuk perubahan dalam cara PDPC tata bahasa dan grammar plate dilihat sebagai intervensi yang sangat berpotensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Ibrahim, P149641 akan meneruskan untuk intervensi yang dicadangkan. Okey, apa itu grammar plate? Grammar plate merupakan satu alat bantu pengajaran yang kami reka khusus untuk membantu murid untuk memahami struktur ayat dalam bahasa Inggeris, terutamanya format subject, verb, object ataupun ringkasnya adalah SVO. Alat ini diinspirasikan daripada permainan Wheel of Fortune. Ia direka dalam bentuk plate bulat yang boleh diputar, di mana murid boleh memilih dan memadankan perkataan untuk membentuk ayat lengkap yang betul dari segi tata bahasa. Dengan memutar bahagian plate, subjek, kata kerja dan objek, murid dapat mencuba pelbagai kombinasi ayat dengan cara yang lebih menyeronokkan, visual dan interaktif. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja dapat mengenal pasti fungsi setiap komponen dalam ayat, tetapi juga lebih yakin membina ayat sendiri dalam bahasa Inggeris. Grammar plate ini direka dalam bentuk plate bulat yang boleh diperbuat daripada kertas keras ataupun plastik tebal, di mana menjadikannya kukuh dan mudah dikendalikan oleh murid. Plate ini dibahagikan kepada 3 bahagian berputar yang masing-masing mewakili komponen asas dalam pembinaan ayat bahasa Inggeris, iaitu subjek, verb dan objek. Bahagian subjek mengandungi contoh seperti the boy, she atau my friends. Ini membantu murid mengenal pasti siapa atau apa yang menjadikan subjek dalam ayat. Bahagian verb pula menampilkan kata kerja seperti eats, plays dan reads yang menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Manakala bahagian terakhir iaitu objek mengandungi unsur yang melengkapkan ayat seperti a book, in the park ataupun the piano. Apa yang menjadikan alat ini unik ialah setiap bahagian boleh diputar secara bebas, membolehkan murid mencuba dan menghasilkan pelbagai kombinasi ayat. Dengan cara ini, mereka dapat memahami bagaimana perubahan pada salah satu komponen, contohnya subjek atau kata kerja, boleh mengubah maksud keseluruhan ayat. Pendekatan ini secara tidak langsung membantu murid menguasai struktur ayat bahasa Inggeris dengan lebih mendalam dan praktikal. Mereka tidak hanya menghafal aturan tetapi dapat melihat dan merasai secara langsung bagaimana ayat dibina melalui manipulasi visual dan kinestetik. Selain itu, murid juga akan lebih teruja dan terlihat secara aktif kerana mereka berpeluang untuk memutar plate sendiri, membina ayat, membaca hasil kombinasi dan membetulkan kesalahan secara reflektif. Ini secara tidak langsung menyokong pelbagai gaya pembelajaran, terutamanya murid yang cenderung kepada pembelajaran visual dan kinestetik. Jadi, grammar plate bukan sahaja bertindak sebagai alat bantu pengajaran yang menyeronokkan, tetapi juga sebagai satu kaedah yang berkesan dan bermakna
untuk membantu murid memahami dan mengaplikasikan tata bahasa dalam konteks yang sebenar. Okey, baik. Ini merupakan rangka pelaksanaan intervensi grammar plate yang dirancang selama 4 minggu dan dijalankan secara berfasa mengikut keperluan murid tahun 3. Minggu yang pertama, kita mulakan dengan pengenalan dan demonstrasi. Dalam sesi ini, guru memperkenalkan alat grammar plate dan menunjukkan cara membentuk ayat menggunakan format subjek, verb, objek. Aktiviti ini dijalankan secara whole class dan di mana semua murid terlibat. Masuk ke minggu kedua, murid menjalankan aktiviti kolaboratif dalam kumpulan kecil. Mereka diberi peluang memutar pelik dan membina ayat secara bersama-sama. Ini bukan sahaja menggalakkan semangat kerjasama, tetapi juga membina keyakinan dalam menggunakan struktur ayat yang betul. Minggu ketiga memberi fokus kepada pembinaan ayat kreatif dan pembentangan. Murid akan menghasilkan ayat-ayat menggunakan grammar plate dan membentangkannya kepada rakan-rakan yang lain. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan kemahiran komunikasi, lisan serta kefahaman tata bahasa mereka. Akhir sekali, minggu keempat melibatkan penilaian formatif melalui platform Kahoot yang merupakan kuis interaktif. Guru juga menjalankan sesi refleksi kelas untuk menilai tahap penguasaan dan mendapatkan maklum balas daripada murid mengenai pengalaman mereka menggunakan grammar plate. Secara keseluruhannya, intervensi ini direka secara bertahap dari peringkat pengenalan hinggalah ke penilaian dengan pendekatan yang berpusatkan murid dan menyeronokkan. Seterusnya, saya akan terangkan secara ringkas tentang 6 langkah utama dalam pelaksanaan intervensi grammar plate di bilik darjah. Langkah yang pertama ialah pengenalan alat. Di sini, guru memperkenalkan grammar plate kepada murid dengan menerangkan fungsinya, iaitu bagaimana setiap bahagian subjek, verb dan objek boleh diputar untuk membentuk ayat yang lengkap dan betul dari segi tata bahasa. Kemudian, langkah kedua adalah demonstrasi guru. Guru akan menunjukkan secara langsung bagaimana ayat mudah boleh dibina menggunakan grammar plate. Ini memberi gambaran awal kepada murid sebelum mereka mencuba sendiri. Langkah yang ketiga ialah aktiviti berkumpulan. Murid akan bekerja dalam kumpulan kecil untuk menghasilkan ayat secara kolaboratif. Mereka akan memutar grammar plate, memilih perkataan dan membina ayat berdasarkan pilihan tersebut. Seterusnya, langkah keempat ialah penggayaan visual. Dalam langkah ini, guru memberikan gambar atau situasi tertentu dan murid perlu membina ayat berdasarkan gambar tersebut. Pendekatan ini membantu murid memahami konteks sebenar dan penggunaan ayat dalam situasi harian. Langkah kelima ialah pembentangan dan maklum balas. Murid akan membentangkan hasil ayat yang mereka bina dan guru akan memberikan komen serta maklum balas dari aspek struktur dan penggunaan bahasa. Rakan sekelas juga digalakkan memberi pandangan secara membina. Akhir sekali, langkah keenam adalah penulisan reflektif. Murid akan menyalin semula ayat yang dibina ke dalam buku latihan dan menulis refleksi ringkas tentang apa yang mereka pelajari. Ini bertujuan untuk mengukuhkan penguasaan mereka terhadap struktur ayat dan memberi ruang untuk mereka menilai kefahaman sendiri. Secara kesimpulannya,
Keenam-enam langkah ini disusun untuk memastikan murid bukan sahaja memahami konsep tata bahasa tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara aktif dan bermakna dalam pembelajaran harian. Seterusnya, saya akan jelaskan intervensi grammar plate dengan teori pembelajaran yang menjadi asas kepada pendekatan ini. Intervensi grammar plate yang kami laksanakan disokong oleh dua teori pembelajaran utama, iaitu yang pertama, teori konstruktivism oleh Jan Piaget dan Lev Vygotsky, serta teori yang kedua ialah teori behaviorism oleh B.F. Skinner. Dari sudut konstruktivism, grammar plate ini membolehkan murid membina pengetahuan secara aktif melalui pengalaman sebenar dan manipulasi bahan konkret. Seperti yang dinyatakan oleh Piaget, murid belajar dengan lebih berkesan apabila mereka terlibat secara langsung. Contohnya, semasa aktiviti pemutar pelik dan menyusun ayat menggunakan kad perkataan, mereka terlibat secara langsung melalui aktiviti ini. Ini dapat membantu mereka untuk memahami struktur ayat secara visual dan lebih praktikal. Manakala, menurut Vygotsky, pembelajaran berlaku dalam zon perkembangan proksimal apabila murid mendapat bimbingan daripada guru ataupun rakan sebaya. Dalam aktiviti grammar plate ini, murid dapat bekerjasama dalam kumpulan kecil dan guru dapat bertindak sebagai pemudah cara membimbing mereka untuk membina ayat dengan betul secara bertahap. Ini dapat memperkukuhkan pemahaman melalui interaksi sosial. Dalam masa yang sama, intervensi ini juga selari dengan teori behaviorism oleh Skinner yang mana grammar plate mengaplikasikan penugahan positif. Contohnya, guru memberikan bintang ataupun pujian apabila murid berjaya melengkapkan ayat dengan betul. Perkara ini mendorong murid untuk terus mencuba dan mengulangi tingkah laku yang mereka ingini. Penugahan negatif seperti pengurangan latihan tambahan turut digunakan bagi menghargai peningkatan prestasi murid. Perkara-perkara ini menyatakan elemen penglibatan aktif, bimbingan sosial dan juga penugahan tingkah laku murid. Ini menjadikannya satu intervensi yang berkesan dan menyeronokkan serta sejajar dengan amalan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya ialah penilaian yang dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program intervensi grammar plate dalam meningkatkan penguasaan tata bahasa Inggeris dalam kalangan murid tahun 3 Azam. Bagi objektif pertama, kami gunakan penilaian sumatif iaitu dengan menjalankan aktiviti lembaran kerja bertulis yang mana murid perlu membina 5 ayat lengkap menggunakan pola subjek, verb, objek berdasarkan gambar ataupun grammar plate yang ada. Cara ini dapat membantu kami untuk menilai sejauh mana murid dapat menguasai struktur ayat dan tata bahasa dengan betul. Untuk objektif kedua pula, yang mana menumpukan kepada motivasi murid untuk belajar tata bahasa. Instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai motivasi murid ialah melalui kaedah soal selidik motivasi menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Sebagai contoh kenyataan dalam soal selidik tersebut ialah saya seronok belajar tata bahasa menggunakan grammar plate dan murid perlu menjawab menggunakan skala 1 hingga 5. Manakala untuk menilai objektif ketiga pula, kami menggunakan penilaian kognitif iaitu melalui aktiviti kuis yang dijalankan menggunakan Kahoot. Okey, untuk perancangan pelaksanaan kajian kami merancang untuk menjalankan kajian ini selama 4 bulan, bermula dari bulan Januari hingga April. Okey, intervensi yang akan kami jalankan adalah berbeza mengikut bulan. Okey, pada bulan Januari bagi minggu pertama dan minggu kedua, fokus utama adalah kepada fasa perancangan yang melibatkan penetapan objektif, anggaran kos pembelajaran serta penyediaan bahan bantu mengajar seperti grammar plate, kad imbas, buku latihan dan aplikasi kuis. Seterusnya bermula pada minggu kedua sehingga minggu keempat, sesi bengkel kecil telah dianjurkan khususnya untuk guru-guru yang terlibat dalam pelaksanaan projek ini. Tujuan bengkel kecil ini diadakan adalah untuk memastikan semua guru memahami secara menyeluruh objektif program serta pendekatan yang digunakan dalam sesi PNP nanti. Bengkel ini memberi penekanan kepada teknik penggunaan BBM, bahan bantu mengajar yang disediakan seperti grammar plate, kad imbas, buku latihan dan aplikasi kuis. Okey, pada minggu ketiga dalam bulan Januari,
proses pengumpulan data awal telah dilaksanakan sebagai langkah penting dalam memahami situasi semasa sebelum intervensi ini dijalankan. Aktiviti ini melibatkan dua kaedah, iaitu temu bual bersama guru dan analisis awal terhadap hasil kerja murid yang sebelum ini. Temu bual dijalankan secara bersemuka dengan beberapa orang guru bahasa Inggeris yang terlibat secara langsung dalam pengajaran, bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai tahap penguasaan tata bahasa dalam kalangan murid-murid serta cabaran yang dihadapinya semasa sesi pengajaran. Seterusnya, semakan terhadap hasil kerja murid juga dijalankan bagi mengenal pasti corak kesalahan yang sering berlaku. Dapatan awal daripada kedua-dua kaedah ini menjadi asas penting dalam merancang bentuk intervensi yang lebih sesuai. Okey, seterusnya pada bulan Februari dan Mac, fasa intervensi dilaksanakan secara menyeluruh melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti untuk meningkatkan penguasaan tata bahasa murid secara lebih berkesan. Okey, intervensi ini dimulakan dengan sesi pengenalan kepada bahan pembelajaran utama, iaitu grammar plate. Aktiviti seterusnya juga dimulakan dengan demonstrasi oleh guru dijalankan bagi menunjukkan secara langsung bagaimana grammar plate diaplikasikan dalam sesi pembelajaran sebenar. Selepas itu, aktiviti kolaboratif murid diperkenalkan, di mana murid bekerja dalam kumpulan kecil untuk membina ayat menggunakan grammar plate, kad imbas dan bahan sokongan lain. Okey, kemudiannya bagi memperkukuhkan pemahaman murid, aktiviti penggayaan turut dijalankan menggunakan gambar atau flashcard. Okey, murid kemudian diberikan peluang untuk membuat pembentangan secara lisan mengenai hasil kerja mereka di hadapan kelas, yang bertujuan untuk membantu mereka mengenal pasti kekuatan serta aspek yang boleh diperbaiki. Okey, fasa intervensi diakhiri dengan aktiviti penulisan reflektif, di mana murid mencatat semua apa yang telah mereka pelajari, mencatat cabaran yang dihadapi dan cara mereka mengatasi kesukaran tersebut. Okey, bagi tujuan pengukuhan selepas pelaksanaan aktiviti intervensi, satu sesi kuis dalam talian dijalankan menggunakan aplikasi Kahoot. Okey, aplikasi ini dipilih kerana ia bersifat interaktif dan menyeronokkan, sekaligus mampu meningkatkan penglibatan murid dalam pembelajaran. Okey, melalui kuis ini murid diuji dengan soalan-soalan berbentuk objektif yang merangkumi pelbagai aspek tata bahasa yang telah dipelajari sepanjang tempoh intervensi. Okey, menjelang bulan April, fokus program beralih kepada pengumpulan data akhir untuk menilai keberkesanan keseluruhan intervensi yang telah dijalankan. Dalam fasa ini, hasil kerja murid dikumpul dan dianalisis secara sistematik. Okey, akhir sekali projek ini diakhiri dengan penyediaan laporan akhir yang merangkumi keseluruhan projek pelaksanaan program daripada peringkat perancangan hinggalah ke fasa penilaian. Okey, dengan adanya laporan menyeluruh, keberkesanan intervensi dapat dibuktikan secara kukuh dan memberi asas yang kuat untuk pelaksanaan program susulan. Okey, berikut merupakan anggaran kos pembelanjaan bagi kajian tindakan ini yang melibatkan beberapa keperluan asas untuk penyediaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan aktiviti intervensi. Okey, antaranya ialah pembelian plat kertas tebal bersaiz 9 hingga 10 inci sebanyak 18 unit, kad manila atau kertas warna sebanyak 10 helai,
split pin, bread atau bread pin sebanyak 20 unit, marker pen berwarna sebanyak 4 batang, kemudiannya gunting sebanyak 2 unit, gum 2 unit, plastik laminating A4 sebanyak 20 keping, dan lagi sekali ialah ziplock file atau kotak simpanan sebanyak 2 keping. Okey, secara keseluruhannya jumlah anggaran pembelanjaan yang terlibat dalam pelaksanaan kajian tindakan ini adalah sebanyak total RM56.40. Yang ini dianggap munasabah untuk menyokong keberkesanan pengajaran dan pembelajaran secara berfokus serta interaktif. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya hasil kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan grammar plate dalam pengajaran bahasa Inggeris khususnya bagi kemahiran membaca dan menulis memberi kesan positif terhadap prestasi murid tahun 3 Azam. Seterusnya, penggunaan grammar plate bersama bahan sokongan seperti kad imbas bergambar terbukti dapat membantu meningkatkan pemahaman murid dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Seterusnya, ia juga membantu guru merancang pendekatan pengajaran yang lebih relevan, menyokong dan mampu menangani kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Sehubungan dengan itu, penggunaan teknologi dan bahan bantu mengajar interaktif wajar diteruskan dan diperluaskan dalam pengajaran bagi memastikan pembelajaran murid di sekolah rendah menjadi lebih holistik dan berkesan. Akhir sekali, pengintegrasian kaedah pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia melalui penggunaan bahan bantu mengajar yang inovatif membuka ruang besar untuk meningkatkan kualiti pengajaran serta perkembangan potensi murid secara menyeluruh.